Okay, hari ni kita tengok matahari terbit. Sebelum tu saya nak buat air kopi dulu. Pakai kopi sekarang. Korang dengar bunyi burung tak? Saya pakai dua mikrofon sekarang. Satu yang saya pakai clip dekat baju, yang itu ada noise cancellation. Yang satu lagi ni saya letak dekat betul-betul tepi balcony ni. Sekarang ada, kita akan sepatutnya dengar bunyi burung merpati semua. Cuma mic satu lagi ni saya tak buat noise cancellation, jadi dia boleh pick up suara-suara ataupun bunyi-bunyi di sekeliling. Tujuan video pagi ni simple. Kita nak capture, kita nak record matahari terbit. Matahari terbit. Lokasi dia rahsiakan. Saya tak beritahu dekat mana. Tapi ke rumah saya.
Roti babal sapan tu dengan bunyi munyah. Saya mengambilkan roti kentang ni dengan air putih. Patutnya saya rekod lebih awal lah. Patutnya saya rekod lagi awal, jadi kita boleh capture corak-corak lain pada langit, dekat langit. Inilah lain kali saya rekod awal sikit.
Biarlah kita tunggu matahari terbit. Rasanya hari ni saya nak buka satu buku. Buka satu buku yang saya terima secara percuma bila menghadiri satu kursus berkaitan dengan soft skill tahun lepas. Dan buku ini bertajuk Crucial Conversation 3rd Edition, Tools for Talking When Stakes Are High. Penulis bersama adalah Joseph Graney, Carrie Patterson, Ron Macmillan, All Switzerland, Emily Gregory. Okay, mungkin korang boleh tengok dekat sini. Ini adalah bukunya, nampak? Crucial Conversation 3rd Edition. Ini dia. Jadi saya nak buka buku ni dan kita nak cuba bedah siasat. Kita nak cuba bedah buku ni, nak tengok apa kandungan dekat dalam sini. Saya dah pergi dia punya kursus. Kursus tu selama, saya ingat 2 atau 3 hari lah, yang saya pergi tahun lepas tu. Dan saya sebenarnya simpan satu amanah kepada saya punya cikgu, guru saya yang mengajar kursus tu. Jadi beliau katakan kepada saya, tolong kongsikan konten ataupun kandungan kursus ataupun buku tu kepada dalam YouTube. Sebab masa kita orang sembang-sembang as a team, saya dah beritahu yang saya ada YouTube channel. Jadi dia suruh masukkan, dia suruh saya ceritakan ataupun kongsikan poin-poin ni dekat dalam kursus tersebut ataupun buku ini ke YouTube channel saya. Jadi saya nak menunaikan amanah tersebut. Jadi hari ini saya bercakap dalam bahasa Melayu. Jadi saya akan translate ataupun saya akan alih bahasa dari bahasa Inggeris menjadi bahasa Melayu. Jadi ini secara ringkas. Sebab buku ni pun tebal tu. Buku ni tebal. Buku ni muka surat dia sampai ke belakang tu ada berapa ni? Cuba tengok balik. Mana? 279 sampailah ke indeks 279. Banyak. Biasa kalau buku tebal-tebal macam ni, saya hampir pasti tak boleh nak siap baca macam tu je kan, tanpa diganggu oleh rutin harian. Jadi biasanya macam saya pernah kongsikan sebelum-sebelum ni, satu cara ataupun satu strategi yang saya gunakan dan saya rasa itu paling berkesan untuk diri saya dan saya rasa berkesan juga untuk orang adalah kita boleh membaca buku tersebut melalui audiobook. Cuba cari dekat dalam Audible, Amazon Audible. Kita masuk Amazon Audible, cuba cari buku yang kita nak baca. Tak semua buku ada lah, tapi saya boleh katakan yang kebanyakan buku non-fiction, bukan fiction maksudnya bukan buku cerita novel, buku-buku yang direka, tapi berdasarkan kepada kajian, berdasarkan kepada makmal lab, kepada kajian manusia, buku-buku yang bukan fiction lah, bukan fiction kan, buku-buku motivasi ataupun buku-buku personal development. Yang tu kebanyakannya ada kat dalam Amazon Audible. Buku novel pun ada, buku cerita pun ada dalam tu. Tapi saya tak minat lah buku fiction. Saya lebih suka buku non-fiction ataupun bukan fiction. Okey, jom kita tengok apakah konten dalam ni. Okay, saya akan tunjukkan. Saya akan cuba flash dekat kamera tu sekejap apa konten-konten yang ada kat dalam buku ni. Okey, ni konten dia. Okey, ni konten, nampak? Kemudian ada 2 helai je. Ada 2 helai sahaja konten dia, nampak? Dan ni satu lagi, ni dan ini. Okey, baik, saya akan pergi secara ringkas kandungan buku ni. Buku ni bertajuk Crucial Conversation 3rd Edition. Okay. Crucial Conversation. Apa maksud Crucial Conversation? Crucial kalau direct translation, apa yang saya faham adalah crucial ni dia adik-beradik kepada important, jadi penting.
crucial ataupun benda yang mustahak. Conversation pula adalah satu perbualan penting, perbualan mustahak. Macam itulah kalau nak direct translation ke bahasa Melayu. Tapi apa maksud crucial conversation ni? Cuba kita tengok apakah definisi kepada crucial conversation. What is crucial conversation? Ada tak one-liner ke? Dia bagi apa tu crucial conversation? Saya dah ingat lupa ni. Sebab benda tu tahun lepas. Dalam buku ni ada satu gambar rajah. The definition of crucial conversation. Crucial conversation ada seolah-olah macam piramid ataupun segitiga sama. Kemudian di situ ada opposing opinion, strong emotions dan high stake. Jadi kalau nak letak sebagai definisinya adalah crucial conversation ataupun perbualan yang mustahak ataupun penting ni terjadi apabila kita ada opposing opinions ataupun pendapat yang berbeza. Kita ada pendapat A, orang satu lagi tu ada pendapat B. Pendapat kita tak sama. Kita tak saling setuju antara satu sama lain. Yang kedua, ada strong emotion. Apabila kita ada opposing opinion ataupun pendapat yang berbeza, waktu tu sebenarnya kita dah pun mulakan satu konflik sebab perbezaan pendapat. Dan kita semua tahu yang kita ini manusia ni dibekalkan dengan emosi, feeling. Kita manusia ada feeling. Haiwan pun saya percaya ada feeling. Tapi konteks sekarang ini manusia kita adalah satu makhluk yang dicipta ada perasaan, feeling. Bila kita termasuk dalam mana-mana konflik, perbezaan pendapat ataupun perbezaan cara hidup, benda-benda berbeza lah antara kita dengan orang lain. Dan waktu tu kita dalam keadaan yang kita tak boleh keluar secepat dalam situasi tersebut. Kita terperangkap. Walaupun kita boleh keluar, tapi kalau mungkin orang yang tak biasa, dia tak tahu macam mana dia nak keluar kalau dia dah masuk. Tiba-tiba masuk dalam satu perbincangan yang rumit, satu perbincangan yang hangat, tak boleh nak dengan mudah dia keluar daripada perbincangan tersebut. Terutama sekali kalau orang yang kita berbeza pendapat tu, dia memang jenis alpha kan. Dia jenis yang dia nak dia betul ataupun dia nak dia menang, orang lain kalah. Jadi susah sikit. Dan kita pula alpha juga, alpha versus alpha, dua-dua nak menang, lagilah emosi itu akan mengambil tempat dan makin sukarlah kita punya perbualan antara kita dengan dia. Dan akhir sekali syaratnya adalah high stake. High stake ni saya kurang faham sikit. Ada tak mana-mana petunjuk high stake? High stake macam ni lah, orang nak bela buku tapi tak baca buku tu dulu, tak buat ulang kaji. High stake. Okay, high stake ni saya terangkan daripada apa yang saya faham. High stake maksud dia, high stake kita ada stakeholder, kan? Pemegang taruh, stakeholder. Benda yang kita taruhkan. Jadi kalau high stake, tinggi, pertaruhan tinggi dalam perbincangan ataupun perbualan tersebut, pasti akan ada keputusan yang dibuat ataupun tindakan yang akan diambil lah. Jadi kalau kata output ataupun result ataupun keputusan daripada perbualan tu, dia akan membawa satu keputusan besar.
yang bukan setakat memberikan kesan pada diri kita, bahkan mungkin orang lain ataupun organisasi ataupun company yang kita bekerja. Jadi risikonya tu pun besar. Waktu itulah dia dikira sebagai crucial conversation. Sekali dengan dua kawan dia yang sebelum ni tadi, opposing opinion ataupun berbeza pendapat, strong emotion, emosi yang kuat, dan high stake, pertaruhan yang besar ataupun tinggi, risiko yang besar. Jadi itu adalah sedikit sebanyak definisi kepada crucial conversation, perbualan mustahak, perbualan penting, crucial conversation. Baik, kita pergi ke seterusnya. Saya pergi secara cepat je. Mastering crucial conversation, the power of dialogue, 21. Saya pergi ke halaman 21. Tengok apa ada di kat situ. Mastering crucial conversation. Oh, sebelum tu saya nak quote satu kata-kata daripada Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Our life begin to end the day we become silent about things that matter. Saya ulang balik. Our life begin to end the day. Our life begin to end the day we become silent about things that matter. Maksud dia, hidup kita ni akan berakhir bila kita buat tak tahu, tak ambil peduli tentang perkara-perkara yang penting dalam hidup kita. Itu adalah kata-kata daripada Martin Luther King Jr. Mastering crucial conversation, the power of dialogue. Dialogue, berdialog. Discovery, the power of dialogue. Dialogue, yeah, good choice, dialogue. Dialog, kalau dekat kamus ada juga dimasukkan kat sini, the free flow of meaning between two or more people. The free flow of meaning between two or more people. Definition of dialogue. Jadi idea yang diberikan dalam topik yang kedua ni, topik kedua tadi adalah mastering the dialogue, mastering crucial conversation, the power of dialogue, the power of dialogue. Apa yang saya faham, maksudnya buku ni ataupun kursus tersebut encourage ataupun menggalakkan kita untuk berdialog, untuk kita berbual dengan orang yang kita ada konflik tadi itu. Sebab dekat dunia ni, masa kita hidup, bukan semua orang sependapat dengan kita, dan kita pun ada pendapat kita, mereka pun ada pendapat masing-masing. Sebab kita ciptakan unik. Jadi takkan ada dua orang dekat dunia ni yang sama, segala-galanya sama 100%, tak ada. Tidak ada. Jadi itu pentingnya dialog. Kita kena berdialog, kita kena berbincang. Kita ada masalah dengan orang, kalau kita tak berbincang, tak bercakap, kita masing-masing diam, silent, isu ataupun masalah tu tak akan selesai. Sebab kita tak ada perbincangan, tak ada apa-apa perbincangan. Memang kalau kita dah tak setuju dengan orang, kita sakit hati ataupun kita marah dengan orang tu, susah kita nak cakap dengan dia kan. Tapi cuma kita fikir balik, kita tumpukan kepada apakah perkara yang kita nak selesaikan. Kita tolak-tolak tepi kita punya perasaan tu, jangan lebihkan perasaan daripada perkara yang kita nak selesaikan. Kita kena be objektif, tengok apa masalah kita, selesaikan benda tu. Kalau katalah dia yang satu lagi tu, kita nak bincang tapi dia sibuk juga nak nak bergaduh dengan kita, nak tunjukkan perasaan dia, kita tak usah layan lah. Kita mungkin cari hari lain yang dia okey. Okey,
Itu baru introduction. Part 1 pun saya tak masuk ini. Jadi ada 3 part. Jadi kita pergi cepat-cepatlah. Part pertama, saya bacakan je sekali lalu. What to do before you open your mouth. Subtopik pertama, choose your topic. How to be sure you hold the right conversation. Yang kedua, start with heart. How to stay focused on what you really want. Subtopik ketiga, master my stories. How to stay in dialogue when you are angry, scared or hurt. Okey, kita pergi subtopik ini satu persatu. Muka surat 37. Choose your topic. How to be sure you hold the right conversation. Hold the right conversation. Okey, macam mana kita nak tahu yang kita ini berbual benda yang betul untuk selesaikan perbincangan kita yang tak selesai sebelum-sebelumnya lah. Jadi tiga tanda, 3 signs you are having the wrong conversation. Ada 3 tanda kalau kita memulakan satu perbualan yang salah. Yang pertama, your emotion escalate. Kita akan beremosi. Yang kedua, you walk away skeptical. Kita akan pergi begitu sahaja dengan rasa skeptical. Skeptical ni apa bahasa Melayu? Kita rasa macam sangsi lah, skeptical. Dan yang ketiga, you are in a deja vu dialogue. Deja vu, macam kita pernah buat benda tu sebelum. Macam kita ulang-ulang lagi benda yang sama. Skill for finding the right topic. Unbundle content pattern. Relationship. Keep it at content, move to pattern, talk relationship. Talk relationship. Okay. Tapi objektif bukan objektif. Apa yang saya faham, apa rumusan yang saya boleh bagi untuk subtopik ini adalah kita memang nak kena ceritakan isu yang utama tu dengan jelas kepada orang satu lagi. Kita jangan libatkan emosi. Kita kena stick dengan point ataupun masalah tu. Jangan libatkan emosi sebab ada momen masa emosi dia jadi lain. Okey. Oh, ni ada summary tu kat belakang. Choose your topic. Learn the 3 signs you are having the wrong conversation. Your emotion escalate, you walk away skeptical, you enter with dialogue. The 3 skills that drive your topic and prepare to keep focus on it. Mula-mula kita kena kenal pasti apakah masalah-masalah. Kalau kita ada lebih daripada satu masalah, kemudian kita kena pilih dalam banyak-banyak tu mana yang paling penting sekali untuk kita selesaikan. Dan yang ketiga, kita kena simplify ataupun kita kena ringkaskan. Jangan terlalu panjang, lengthy. Ui, matahari nampak tak? Matahari dekat belakang bukit. Dekat belakang bukit tu. Ada bukit Bukau tu, nampak tak? Ada bukit Bukau. Matahari nak terbit dekat belakang bukit. Mesti korang nampak kan? Okay. Rasanya saya pun ada masa lagi untuk habiskan kita bedah siasat buku ni. Okey, tadi nombor subtopik pertama untuk part pertama. Subtopik kedua untuk part kedua. Start with heart. How to stay focused on what you really want. Start with heart. Mana? Start with heart. Nampak tak?
Start with heart. Okay, start with heart ni nombor 57. Okay. Saya dah tahu dah macam mana buku ni distrukturkan. Maka saya akan pergi dekat halaman terakhir untuk chapter ataupun bab tu. Dekat situ saya boleh tengok summary ataupun perumusan dia. Summary, summary. Start with the heart. Work on me first, us second. So, start with heart. What I really want. Okay, yang ini saya kurang faham sebenarnya. Start with heart. Start with heart. Tapi kalau dalam statement start with heart tu, apa yang saya faham adalah kita nak kena be empathetic. Kita nak kena be empathy ataupun ada rasa empathy. Empathy maksudnya kita ada point. Tapi point tu kita kena sampaikan dengan keadaan yang sesuai. Kita kena tengok orang yang kita nak sampaikan tu, orang satu lagi tu. Kita kena tengok dan kita kena berhati perut lah perkataan dia kan. Kita kena bertimbang rasa, berhati perut untuk sampaikan poin-poin kita tadi. Memanglah kita nak selesaikan masalah kita dan juga masalah dia. Tapi kita nak kena berhati-hati. Itu apa yang saya faham lah. Sebab saya baca summary ni pun saya tak berapa faham. Jadi saya tak boleh nak terangkan dengan lebih lanjut pasal bab yang ini. Cuma apa yang saya faham yang tadi saya cakap. Seterusnya, master my stories. How to stay in dialogue when you are angry, scared or hurt. Ini penting. Sebab biasalah, saya sendiri pun kadang-kadang kan, kalau kita tengah sembang-sembang dengan orang tu pula tak sependapat dengan kita. Dia pula macam tu jenisnya, emosional. Bila dia emosional dengan kita sekali emosional, dah tak jadi apa. Master my stories. How to stay in dialogue. Okay. Ini subtopik yang ketiga untuk bab yang untuk part yang pertama, bahagian pertama. Saya akan terus pergi ke summary. Sebenarnya dalam buku ni ada banyak gambar rajah yang kita boleh belajar step by step. Macam mana kita nak implement ataupun kita nak aplikasikan apa yang diajar tu. See and hear, tell a story, feel, act. Adalah maksudnya ada cara-cara yang berstruktur ikut kepada turutannya yang kita patut buat untuk achieve, untuk dapat output yang diharap-harapkan tu. Saya terus pergi ke bab yang ini punya summary atau perumusan. Matahari dah semakin tinggi. Wih, bab ni pun panjang ni. Tak betul ni. Okay, summary. Jumpa summary ya. Master my stories. Okey, masa saya dekat dalam kursus tu, cikgu kami ada tanya kepada kami lah tentang what is the definition of story. Di masing-masing boleh check dekat dalam apa dia,
dekat dalam kamus apa itu maksud story. Tapi yang saya ingat salah satu maksud story adalah story ni lain dengan fakta, ataupun cerita ni lain dengan fakta. Story versus fact is different. Even fact pun bukanlah fact, sometimes bukan fact, but it's okay. Tapi in general lah, secara umum dia, story ni benda yang kita boleh buat sendiri, kita boleh reka-reka sendiri, itu story. Tapi kalau fakta ni based on kajian, benda yang betul-betul terjadi, based on science, backed by science, macam tu. Strong emotion. Okey lah, kita pause sekejap kan. Kita pause sekejap. Korang ada dengar helikopter? Ada helikopter lalu. Ada helikopter lalu. Okey, helikopter dah berlalu pergi. Sekarang kita sambung sekejap. Ini dah lebih setengah jam ni. Saya harap telefon saya pun okey lah, masih okey. Sebab goal hari ni kita nak capture matahari terbit dari sebelah bukit. Sebenarnya kalau macam saya lah, secara peribadi saya memang ada pernah menghadapi situasi yang mana memang situasi tu tegang. Saya beremosi, orang satu lagi bersama. Biasa kalau saya macam saya dah tak boleh handle benda tu, biasa apa yang saya buat lah, apa yang saya buat setakat hari ni, sebab saya belum lagi ada emosi yang betul-betul kuat untuk menghadapi benda tu kan, sampai saya boleh tenang, tenteram untuk teruskan perbualan. Biasanya saya akan cut off perbualan. Saya akan keluar daripada perbualan tu, saya buat hal sendiri, saya bagi diri saya tenang, esok-esok sehari dua lagi baru sambung balik. Biasa saya akan buat macam tu. Tapi kalau kata mungkin orang dah master ataupun orang dah menguasai cara untuk berdialog dengan lebih baik, ataupun cara untuk selesaikan konflik macam tu dengan lebih baik, saya rasa tak perlu nak pause mungkin sekejap, tapi masih lagi dalam perbincangan, perbualan yang sama, tak berhenti lagi, masih pada hari yang sama, pada waktu yang sama, cuma perlukan masa sekejap untuk pause dan kemudian sambung balik. Sebab emosinya itu sangat kuat. Saya belum lagi sampai ke tahap tu lagi kan. Saya belum lagi sampai ke tahap tu lagi. Masih lagi belajar. Okay. Nampak kan? Tu matahari tengah naik tu. Matahari tengah naik dan ni pun dah 40 minit lebih kurang saya rekodkan. Okey, part kedua. How to open your mouth. Part 2. Learn to look. How to notice when safety is at risk. Safety ya. Kalau macam kita nak berbual ke apa kan, orang biasa tak akan kongsi kepada kita, dan kita pun tak akan kongsi kepada orang sekiranya kita tahu yang situasi tersebut tak selamat. Tak selamat dari segi memang keselamatan fizikal, orang pukul kita, ataupun memang kita tahu walaupun orang tak pukul kita, kalau kita cakap benda tu, nanti akhir sekali kita pula kena terima akibat dia. Contohlah, kalau kita buat satu tu okey, kita tahu yang bila company dapat tahu, dia boleh buang kita, contohlah kan, work safety, work guarantee. Ataupun kalau kita cakap juga, nanti kita punya manager akan marah kita. Jadi kita rasa tak selamat dan kita tak nak kongsi pun. Benda tu. Jadi summary kepada subtopik ini. Subtopik ini tadi nama dia adalah Learn to look. How to notice when safety is at risk. Learn to look. For when things become crucial.
Learn to look. Okay. Saya tengok summary, saya pun kurang faham lah. Okay. Tapi rumusannya adalah itu penting dia, kita ni kena faham situasi. Kita kena faham situasi, kita kena faham diri kita yang pertama, dan kita kena faham orang lain dalam keadaan genting macam ni sekalipun. Tapi kalau kita boleh gunakan kita punya jiwa dan raga, kita punya hati tu untuk belajar macam mana perasaan kita dan perasaan orang lain, sebenarnya walaupun kita berada dalam keadaan stres, kita boleh pause sekejap, kita boleh tunggu sekejap, dan kita boleh sambung balik perbualan kita. Itu saya rasa yang dalam subtopik ini yang cuba disampaikan. Subtopik seterusnya, make it safe. How to make it safe to talk about almost anything. How to be safe. Nampak? Jadi safety, aku rasa selamat kalau kita cakap kongsikan sesuatu tu adalah sangat penting. Adalah sangat penting. Okay. Jadi apa summary kepada subtopik yang ini? Make it safe. Step out of the content. Biasa kalau kata kita berbual dengan orang, kita boleh tahu yang sama ada kita atau dia lah. Bila kita rasa tak selamat, salah satu tanda adalah kita akan berhenti, kita akan stop, kita tak nak bercakap, kita tak nak teruskan perbincangan ataupun perbualan. Itu salah satu tanda yang cuba memberikan mesej bahawa perbualan tu tak lagi selamat untuk kita ataupun untuk orang satu lagi. Itu tanda lah. Dan bila itu terjadi, kita berada dalam situasi tersebut, bukan kita yang salah, orang yang satu lagi stop. Dia berhentikan perbincangan, dia tak bercakap, dia diam saja. Jadi kita kena pastikan orang tu rasa selamat untuk bercakap. Caranya, kalau katalah dalam perbincangan tu kita lakukan kesilapan, kita sebagai manusia selalu melakukan kesilapan, kita boleh minta maaf dengan dia. Kita direct terus cakap dekat dia, saya minta maaf. Sebab kita mungkin dah langgar ada boundary ataupun sempadan. Benda yang tak patut kita cakap juga, dan mungkin dia dah mengganggu dia, mengusik dia, dia rasa sakit hati, marah dekat kita, jadi kita kena minta maaf. Kemudian kita kena tengok balik apakah goal ataupun matlamat bersama yang kita nak capai. Kalau boleh win-win lah, at the end of the day, kalau boleh win-win, kita menang, dia pun menang. Kalau tak win, it's okay. Kalau terpaksa dia win, kita mengalah, bagi saya okey. Sebab ada hari kita menang, ada hari kita kalah. That is normal. State my path. How to speak persuasively, not aggressively. Okey, seterusnya subtopik seterusnya, state my path. How to speak persuasively, not aggressively. Menarik. Oh, sebelum tu walaupun saya suka non-fiction, buku-buku ataupun material-material yang non-fiction, bukan buku novel cerita cinta ataupun buku cerita merapik, fantasi dan sebagainya tu kan, saya suka buku-buku macam ni, buku-buku macam buku personal development pun motivasi ni.
Dia sebenarnya bukanlah motivasi kan. Motivasi tu kalau kita fikir balik, dia sebenarnya adalah datangnya daripada diri kita. Orang lain boleh trigger lah, dia boleh trigger bagi semangat kita, tapi benda tu selalunya temporary ataupun sementara. Motivasi yang terbaik sekali sebenarnya adalah datang daripada diri kita sendiri. Tak salah kita baca 1,000 ke 10,000 ke buku motivasi, tapi kalau memang diri kita ni tak nak bermotivasi, sama je, kita tak bermotivasi juga. Dulu mungkin pandangan saya tentang motivasi ini lain, tapi sekarang bila saya fikir balik, that is a personal game lah, it's an inner game, satu permainan game yang sebenarnya kita bermain dengan diri kita sendiri. Kita nak kena kenal diri kita dengan sebaiknya, dan daripada situ nanti kita akan tengok apakah yang buat kita semangat, apa yang buat semangat kita hilang. Bila kita tahu tu, dan kita boleh kontrol diri kita. Paling penting sekali kita boleh kontrol diri kita. Kita tak ada kontrol orang lain. Jadi apa yang saya nak beritahu dekat sini adalah, baca buku-buku macam ni, dia bukanlah, kalau macam saya, bukan senang naikkan semangat saya, tapi lebih kepada nak tambah ilmu pengetahuan saya. Sebab ada buku yang memang dibuat daripada kajian psikologi lah, kajian masuk lab lah, apa tu semua. Saya lebih suka kepada fakta daripada auta. Nampak? Ni tadi apa subtopiknya? Okay, kita terus pergi ke summary ataupun perumusan kepada subtopik kali ni. Subtopiknya punya summary ialah, summary is state my path. When you have tough message to share, or when you are convinced of your own brightness, then you may push too hard. Remember to state your path. Personally, saya rasa banyak poin-poinnya macam berulang. Tapi state my path ni, dia seolah-olah kalau kata kita dah dalam perbualan tu, dia dah terlalu merapik, dah terlalu jauh menyimpang daripada topik utama, topik sebenarnya yang nak dibincangkan. Kita kena kembali semula ke pangkal jalan. Itu yang saya faham lah dalam subtopik yang ni. Cuba kita bawa balik semula kepada topik utama kita. Sebab kalau tidak, benda tu tak akan selesai. Sebab kita libatkan perkara lain. Perkara yang tengah bincang tak selesai, lagi nak masukkan perkara baru. Pening kepala lah. Subtopik seterusnya, explore others' path. How to listen when others blow up or climb up. Okay, kita pergi terus ke summary. Dalam path to action, macam saya beritahu tadi, dia ada dia punya sequence ataupun turutan dia. Ada turutan dia. Macam sini ada satu gambar rajah. See and hear, tell a story, feel, act. Banyak sebenarnya yang kena diuraikan kat sini, tapi saya tunjukkan dululah gambar rajah tu. Nampak? Ini gambar rajah tu. Okay. Okay. Summary kepada itu ialah, explore others' path ni, dia lebih kepada kita nak dengar apa orang lain nak kata. Tadi kita explore kita punya own path, kita ceritakan kita punya own goal, apa yang kita nak capai. Tapi kalau kata when it comes to explore others' path ni, maksudnya kita kena dengar apa orang lain nak cakap, apa pendapat dia pula. Kita akan cuba gunakan teknik-teknik macam rephrase, kita ulang balik apa yang poin-poin yang dia beritahu, supaya kita nak berikan mesej kepada dia bahawa
kita dengar apa yang dia cakap, dan kita berminat untuk dengar apa dia cakap. Subtopik seterusnya, retake your pen. How to be resilient when hearing tough feedback. Retake your pen. Retake your pen. Mana summary-nya? Ini dia. Clear yourself, understand, recover, engage. Okay, ni saya pun tak berapa faham. Kita pergi ke part ketiga, how to finish. How to finish. Move to action. 231. Kita rekod pun dah hampir sejam. Besar video ni kadang. How to finish. Move to action. How to turn crucial condition into action and result. Finish clearly. Determine who does what by when. Determine who does what by when. Make the deliverable crystal clear. Set a follow-up time. Record the commitment and then follow up. Finally, hold people accountable to their promises. Itulah dia summary-nya. Dan selepas tu, but advice for tough cases. For tough cases. Learning. Conclusion. It's not about communication, it's about results. Wow. Saya baca sekejap. It's not about communication, it's about result. Jadi buku ni, in summary, yang boleh dirumuskan adalah buku ini bukanlah bercerita tentang communication skill atau kemahiran berkomunikasi, tetapi buku ini akan mengajar kita bagaimana kita nak identify atau mengenal pasti di manakah bahagian di dalam perbualan kita dengan orang tadi itu yang dikenal pasti sebagai crucial conversation, dan bagaimana kita boleh menggunakan strategi di dalam buku ini untuk selesaikan masalah tersebut. Sebab komunikasi dalam kehidupan kita sangat-sangatlah penting. Kalau kita tak berkomunikasi lagi,
there is no more communication happen. Very tough, very, very difficult. We cannot move forward. We cannot. Baik, saya rasa itu saja yang saya berjaya kongsikan dalam masa yang terbatas, kira-kira kurang sejam ni. Jadi siapa yang mungkin ingin dapatkan buku ni, boleh dapatkan di kedai-kedai buku berdekatan. Saya tunjukkan balik front page ataupun muka depan buku ni, Crucial Conversation, karangan author bawah. Okay, baik, itu saja. Dan saya rasa kita punya matahari pun dia dah terbit dah tu. Daripada sikit tadi dia dah terbit dah penuh. Jadi saya rasa setakat itu dulu recording saya pada pagi ni. Saya akan record benda lain pada masa lain akan datang. Terima kasih. Oh, sebelum tu, pasal matahari. Matahari terbit, matahari terbenam. Jadi benda-benda ni benda yang selalu kita terlepas pandang dalam kehidupan kita. Jadi apa salah dia kita luangkan sikit masa untuk kita perhatikan keindahan alam ini. Keindahan alam ini. Kadang-kadang benda tu ada je, tiap-tiap hari tanpa miss matahari ni akan terbit dekat belakang bukit tadi tu. Sama juga kalau kata terbenam. Cuba kita ambil masa untuk menikmati saat-saat. Kita selalu sibuk dengan kehidupan harian, kita terlepas pandang benda ni. Jadi tujuan saya rekodkan video ni, saya boleh tengok balik. Bila saya nak tengok balik, saya boleh tengok balik. Dan saya boleh tahu saya ada pengalaman tengok matahari terbit walaupun sekali. Terima kasih sebab menonton. Dan sekiranya ada manfaat video kali ini, terima kasih. Dan sekiranya ada komen pendapat masing-masing, boleh letakkan komen di video di bawah. Saya letakkan di YouTube dan di tempat-tempat lain juga. Terima kasih. Bye-bye.